Assalamualaikum and welcome back to my channel bersama saya Najah dan abang saya. So hari ni Najah nak tunaikan permintaan subscriber. Katanya Najah mukbang lah nasi tomato dengan ayam masak merah. So depan mata Najah ni pun dah ada. Tapi Najah buat simple-simple je sebab apa ni, kedai dekat kawasan Najah ni masih tutup lagi, masih banyak yang tutup. So Najah buat sendiri je. Najah malas tak pergi mall. Simple tapi sedap. So kita ada salad juga lah macam biasa. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload tanpa melengahkan masa. Jom lah kita mula. Bismillah. Terima kasih tuan yang request. Nanti Najah akan munculkan nama. Ting Sarahyo. So jomlah kita mula rasa. Bau dia sedap ya. Dia punya bau tu menyelerakan. Ayam dia lembut korang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Cukup rasa. Ayam dia besar ya korang. Rasa tu rasa masam-masam sebab rasa tomato kan. So memang sedap gila. Lepas tu dia pedas, dia macam manja macam tu. Sedap gila korang, memang cukup rasa. Lama jugalah tak makan minum macam ni. Sedap-sedap. Nasi dah habis tak? Rasa dia sedap. Dia punya sambal tu pedas-pedas. Sedap. Rasa macam kat kedai sebab menu dia agak menarik ya. Lepas tu ada pula ais sirap Bandung ke. Lagi mantap lagi, berselera nak makan macam tu. Salad dia rangup. Lepas tu manis.
Dia rasa macam dah kenyang. Sebab nasi dia banyak. Lepas tu ayam dia besar tau. Jadi tak boleh nak habiskan. So Najah pun memang kenyang sangat-sangat. Memang puas hati gila lah. Memang sedap gila menu kali ni. Cukup rasa. Semua rasa ada. Alhamdulillah guys, Najah dah kenyang. Dah. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita pergi next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahyo.